Perjalanan hidup ini seperti mendaki gunung, penuh cabaran, tetapi setiap langkah kita menentukan destinasi. Setiap puncak yang kita daki memerlukan usaha yang gigih, kesabaran dan ketabahan. Korang, kalau korang nak pergi pik, aku ada laluan mudah. Tapi korang kena bayar aku sikit lah. Berapa tu? Sekejap. Okey dah? Kalau aku pilih jalan pintas, mungkin tiba lebih cepat, tapi akan kehilangan integriti. Pilihan itu bukan pilihan yang tepat. Aku mungkin cepat sampai, tapi akan ada kepuasan dalam hati. Dan ingat, untuk capai ke puncak itu, setiap langkah yang aku ambil memerlukan usaha dan pengorbanan. Lagi tinggi cabaran yang aku lalui, lagi besar kepuasan yang aku rasai. Rasuah mungkin kelihatan seperti jalan pintas, tetapi ia hanya akan menambahkan halangan dalam perjalanan aku. Di permukaan, mungkin kelihatan sebagai pilihan yang mudah dan cepat, namun ia akan merosakkan segala yang telah aku bina. Setiap langkah yang aku ambil tanpa integriti akan menjauhkan aku daripada tujuan sebenar. Dalam perjalanan hidup ini, tidak ada jalan yang pintas yang benar-benar membawa puncak kejayaan. Perut besar? Tak apa. Tak ada besar. 12. Syukur inilah jalan yang aku pilih. Jika anda melihat atau mengalami perbuatan rasuah, laporkan tindakan anda mungkin menyelamatkan masa depan kita. Jangan biarkan rasuah merosakkan integriti kita dan menghalang perjalanan kita menuju kejayaan.